Kuala Lumpur City Football Club mengambil maklum kenyataan yang dibuat oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, di atas kapasiti peribadinya. Kuala Lumpur City FC tetap bertekad untuk mengekalkan status sebagai kelab elit dalam kancah Liga Super Malaysia. Sebarang ketetapan berhubung masa hadapan kelab ini hanya akan ditentukan melalui keputusan rasmi mesyuarat di peringkat lembaga pengarah, termasuk kesepakatan di kalangan pemegang taruh utama untuk memastikan kelestarian dan hala tuju kelab ini mengambil kira kepentingan terbaik para penyokong setia City Boys, pemain, jurulatih, pengurusan, para penaja dan rakan kongsi kami. Tambahan pula, kami turut mengambil maklum dan menghargai kenyataan yang dibuat oleh penaung Kuala Lumpur City FC, YB Fahmi Fadzil, pada 17 hari bulan Oktober 2024 ketika majlis malam eksklusif kepimpinan baru KLFA bersamanya, berhubung aspirasi beliau untuk menjadikan kelab ini sebagai kelab yang ternama. Komitmen, sokongan dan visi beliau amatlah tidak ternilai harganya dalam memacu perkembangan untuk mencapai kejayaan jangka panjang kelab ini.